untuk kali ni, yang nak mengapi-apikan perkara itu, Perikatan Nasional ni duduk dalam keadaan ayat Quran tu tak turun tentang mereka, tapi nampak macam tepat kan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu nampak mereka macam bersekali, tapi hati mereka itu sedang berpecah. Ayat ni bukan tentang mereka, tapi ungkapan tu nampak macam kat situ lah. Macam kat situ lah. Baik, kita sekarang memasuki segmen yang keempat dalam podcast Suara Salam episod yang ke-12 bersama dengan Ustaz Rizwan Abu Bakar. Kalau sebelum ini kita telah berbincang agak panjang tentang politik Islam, kepimpinan dalam Islam dan bagaimanakah seharusnya kita memilih kepimpinan yang seharusnya menerajui negara kita ini dari segi sudut kepimpinan dalam Islam. Sekarang kita nak masuk ke peringkat memilih kepimpinan, iaitulah kepimpinan Kerajaan Negeri Johor, di mana semua parti telah pun mengumumkan calon dan hari pengundian akan berlaku pada 11 hari bulan Julai, tempoh 14 hari yang diberikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya untuk parti-parti ini berkempen. Okey Ustaz, perkembangan politik semasa yang ada di Johor sekarang ni, kita dah ikutilah agak panjang semenjak daripada pembubaran parlimen, pembubaran DUN Negeri Johor hari itu, sehingga sekarang ini bagaimana Ustaz melihat? Wallahu a'lam. Saya tengok saya rasa politik Johor adalah gambaran kepada politik Malaysia lah. Dari segi pembahagian peratusan kaum dan lain sebagainya tu, dia agak menggambarkan Malaysia kan. Dia hampir sama dengan Selangor Ustaz. Dia hampir sama 56 DUN pun sama, dan dari segi demografi penduduk pun hampir sama juga. Dia betul lah. Dia menghampiri, itulah Malaysia, gambaran kepada itu Malaysia. Gambaran Malaysia. Dan dari segi jumlah calon pun saya tengok macam Pakatan Harapan dan juga BN dah umumkan sekarang ni. Kaum India dapat sama-sama dalam Barisan Nasional pun 4, dalam Pakatan Harapan pun 4. Cina 13 dalam Pakatan Harapan, 15 dalam Barisan Nasional lah. Dan Melayu agak lebih sikit dalam Pakatan Harapan. Ya, itu gambarannya, kerana kawan-kawan daripada DAP juga meletakkan 3 calon Melayu. Kita pula dalam amanah meletakkan 1 calon Cina. Jadi Johor itu adalah gambaran Malaysia lah. Gambaran Malaysia kali ini. Dan yang keduanya pula, Johor adalah bukan kerajaan perpaduan yang dibentuk daripada awal. Yang ketiganya saya rasa Johor juga menghadapi isu Johor ni adalah dia berseberangan dengan Singapura, yang berjiran dengan Singapura, dan juga dalam masa yang sama Johor ada sentimen dia tersendiri. Sampai ada orang kata macam mana nak mentakrifkan bangsa Johor tu, perbezaan ada sikit. Tapi dia ada satu sentimen tersendiri, sentimen tentang bangsa Johor tu. Sebagai bangsa Johor. Saya pun masa saya hadir taklimat presiden ke apa, ataupun masa convention Pakatan Harapan, masa tu baru saya perasan rupanya perkataan bangsa Johor tu dalam lagu rasmi Johor. Jadi dia ada sentimen dalam convention. Dalam convention disiarkan lagu Johor tu, lagu rasmi Johor, dan rupanya perkataan bangsa Johor itu adalah rasmi, adalah sentimen yang khusus lah untuk orang Johor. Jadi ini bentuknya. Dan atas tiga premis ini saya rasa pilihan raya ini akan menjadi pilihan raya yang menarik. Kerana dia akan membentuk bentuk mana undi Malaysia akan pergi, penerimaan kepada kerajaan perpaduan, dan yang ketiganya adalah tentang sentimen khas bangsa Johor itu. Ini perkara yang menarik untuk kita lihat lah. Saya tengok ini 3 perkara yang agak menarik untuk kita lihat. Ustaz lihat kali ini apa faktor yang mungkin boleh memberikan kepada mana-mana parti lah, sama ada Pakatan Harapan sendiri ataupun kepada Barisan Nasional, faktor yang boleh memberikan kelebihan kepada kedua-dua. Saya tak sebut lagi pasal Perikatan Nasional ni sebab mereka tak umum. Lepas tak boleh tawar apa dah. Fakir Syekh lah yukti.
Tak ada apa-apa, tak Tak boleh ada bagi apa, apa. dia ada umum calon belum lagi dan Ah, masih lagi berunding, tak tahu saya kan. tak tahu siapa nak tanda tangan. Siapa nak tanda Nak tangan tanda kan. Tapi macam tadi macam dah nampak dah Ha. Dr. Samsuri dengan Ah, file-file untuk Tapi dalam masa yang sama akan diumum secara berasingan. itu masalah Satu dia tu. akan umum di Pagoh, satu akan diumum di Muar ke di Bakri kan. Iyalah. Ha. Jadi Ah, tadi tu kelebihan ya, ah. faktor-faktor yang mungkin memberi kekeliban kepada Saya kedua-dua parti yang saya tengok setakat sekarang ni Ya. adalah Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Hmm. Dia agak jadi masalah. Presiden Amanah pun sebut malam tu kan. Hari Jumaat lah. Sekarang ni Parlimen sedang bersidang. Hari Jumaat akan jumpa dalam mesyuarat kabinet. Hari Sabtu penamaan calon berasingan. Ya, betul. Agak susah. Tapi ala kulihan ya, saya rasa kalau kita tengok kedua-dua gabungan ini, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, membawa dua perkara. Iaitulah satu tentang kestabilan, satu lagi adalah tentang kemajuan. Kalau Pakatan Harapan kita sebut tentang Johor ke depan, undi harapan. Ya. Jadi berbicara tentang masa depan. Dalam keadaan kita tahu bahawasanya pembahagian para pengundi ni, dia akan ada satu kelompok yang mengundi berasaskan kepada sejarah. Aku asal UMNO. Toreh lah macam mana pun. Teras, pengundi teras. Ini adalah dia mengundi berasaskan kepada sejarah. Ya. Yang kedua yang agak berfikiran secara realistik lah. Dia melihat kepada perkembangan semasa, dan ini yang menjadi cabaran kepada kedua-dua gabungan. Garis semua nak kepada kestabilan dan semua nak juga kepada kemajuan. Jadi bagaimana kemajuan itu nak dijadikan sebagai bahan kepada kedua-dua belah pihak. Dan yang ketiganya saya rasa ini adalah cabaran besar kepada kedua-dua dia adalah golongan yang mereka tidak ada sebarang nostalgia dan mereka tidak ada sebarang sentimen dengan mana-mana pihak. Mereka adalah para pembeli dan pemburu mimpi dan impian. Ini anak-anak muda kali pertama mengundi dan sebagainya. Dan ada di kawasan Dun yang saya difahamkan, dia punya pengundi dia lebih daripada 56%. Terdiri daripada pengundi kali pertama dan juga pengundi muda. Ini adalah cabaran kepada parti-parti. Tapi nampaknya tema yang dibawa adalah sama, berbicara tentang kestabilan dan juga kemajuan. Jadi ada baiknya juga bila kita kerajaan di peringkat persekutuan, kerajaan perpaduan ni dianggota oleh kedua-dua parti. Ya, kedua-dua parti. Jadi bila kita kalau kestabilan di peringkat negara ni sebenarnya dibawa oleh kedua-dua. Ada bawa kedua-duanya. So apa kelebihan, bagaimanakah yang lain itu yang boleh akan mempengaruhi pengundi. Sebab sekarang ni kita tak boleh nak cerita sangat pasal nak mengata kawan ni pun kita tak boleh nak kata sangat pasal dia pun kawan kita juga. Jenuh. Kalau dulu mungkin ada pengaruh kita nak defamation kan, ataupun nak mengata menghasut ke, ataupun nak memperkecil, merendah-rendahkan orang tu. Dulu dia ada pengaruh tu kuat. Ya. Tapi sekarang ni kita mungkin medan kita lebih matang kali ni. Itu ada kebaikan dia lebih matang. Untuk kita menggariskan tentang kestabilan itu perlu ada di mana. Betul. Dan sekarang ni saya rasa politik sama ada ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, ataupun ekstrim agama ataupun ekstrim bangsa itu sudah tidak ada. Ataupun dia ada faktor yang sangat kecil. Faktor yang sangat kecil. Ya. Jadi dan mungkin hanya akan terpakai kepada golongan pengundi sejarah ini. Ya. Dan kalau untuk diapi-apikan adalah untuk golongan pemburu mimpi ni. Tetapi dalam masa yang sama untuk kali ini yang nak mengapi-apikan perkara itu, Perikatan Nasional ni duduk dalam keadaan ayat Quran tu tak turun tentang mereka, tapi nampak macam tepat kan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu nampak mereka macam bersekali, tapi hati mereka itu sedang berpecah. Ayat ni bukan tentang mereka, tapi ungkapan tu nampak macam kat situ lah. Jadi ini menarik untuk kita tengok, dan saya rasa, dan mungkin juga Ustaz, kali ini disebabkan oleh rakyat, khususnya pengundi yang muda yang pertama kali ini melihat, dia kata kalau persekutuan ini bersama Barisan Nasional dengan bukan parti bersama. Kita bersama, kita tak mau cerita. So Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, parti dua yang kita lihat agak dominan lah. Maknanya mereka kata ni sama aja dua-dua ni, sebab mereka boleh duduk di peringkat persekutuan sama. Jadi kalau di tempat negeri ni mungkin mereka tidak juga melihat kepada
parti dah. Ha. Dia akan melihat kepada faktor Calon. calon. Ustaz tengok Ya. macam mana? Ya. Saya rasa dia akan melihat kepada faktor calon. Dan calon itu saya ketika salah seorang daripada calon macap, calon yang akan bertemu dengan apa nama Wan Hafiz di Macap, saudara Ustaz Nur Hafiz Roslan. Saya sebut kepada dia, saya kata wallahu alam kalau kita nak cerita tentang manifesto, kita nak cerita tentang rekod, sekarang ni dalam banyak keadaan sebenarnya kita sedang berkongsi rekod yang sama. Ya. Kalau bercakap tentang, sebagai contohnya, kita cakap tentang macam mana apa nama yang dibuat di ICQ lah ni, macam mana diangkat apa nama kedudukan di ICQ, cerita tentang kereta api laju, Cross Singapura, cerita semua ni. Sekarang ni kawan-kawan Barisan Nasional juga akan sebut, kami juga duduk dalam kabinet bersama. Jadi jadi sebenarnya majlis peluncuran pun duduk sekali. Peluncuran duduk sekali. Walaupun On Hafiz kata saya tak nak duduk sekali. Tapi akhirnya duduk sekali juga. Jadi akhirnya sebenarnya faktor besar juga adalah duduk kepada calon. Dari segi kematangan calon, dari segi latar belakang calon, kebersihan calon dan lain sebagainya. Dan saya rasa apa nama ketika kita berbincang tentang calon kita di Permas Jaya. Permas Jaya. Bila ada 2-3 nama calon, waktu tu Dr. Zulkifli Ahmad naik presiden kan. Dia terus sebut. Dia kata, kita kena terima calon ni, calon yang dilamakan tu lah. Kerana apa? Kerana kita perlu menzahirkan tentang citra Malaysia. Yang kita nak sebut kan. Kita nak sebut bahawa kita tidak berasaskan kepada mana-mana kaum. Malaysia adalah hak milik bersama dan sebagainya. Dan kita perlu untuk memberikan wajah citra rahmat itu melalui parti kita, lalu dinamakan Ketua Wardah. Dan untuk kali ini juga daripada 16 orang calon tu kita ada sebenarnya 6 daripada pemuda itu ada 4. Tapi kalau usia muda, dan muda itu kita ambil, bagi saya rasa muda kan lah, 50 tahun ke bawah tu, kita ada 8 orang. 8 orang. Yang daripada Wardah pun muda, yang daripada Awan pun muda, calon tenang. Jadi kita ada ini semua di mahkota juga muda, bawah 50. Jadi ini adalah calon-calon muda yang sebenarnya sudah sampai masanya untuk kita tawar calon profesional, calon yang berkelayakan, calon yang muda, betul-betul selepas 10 tahun Parti Amanah menawarkan masa depan di tangan orang yang akan hidup pada zamannya. Jadi ini juga kita dalam kempen ini antara perkara yang besar juga saya rasa kawan-kawan daripada Pakatan Harapan perlu mengangkat tentang kualiti dan calon-calon kita ini. Itu perlu diangkatkan juga. Sebab kalau kita nak cerita tentang kestabilan dan juga kemajuan ini, ya dengan PAS ni, dengan Perikatan Nasional ni kita tak bincang apa. Tapi kalau dalam dua ketumpukan besar ini, Barisan Nasional dan apa nama Pakatan Harapan, sebenarnya kita sedang berkongsi tentang perkara tersebut. Dan akhirnya tentang siapa yang nak melaksanakan, siapa yang nak menstabilkan, dan siapa sebenarnya yang nak membawa kemajuan terus ke depan ini, itulah melalui calon-calon kita. Ya, saya rasa memang calon muda kali ini memainkan peranan sangat penting. Kerana dia menggambarkan sebahagian besar daripada pengundi yang akan memilih calon itu, dah tentulah mereka ni nakkan mereka yang mungkin sepemikiran, seusia, sezaman, dan kalaupun tidak sama tapi tidak jauh beza lah. Terasa pula macam kita ni dah terasa. Tapi dia calon-calon kita masih dalam zaman lah. Kalau daripada DAP 17 itu. Lagi ramai. Lagi ramai. DAP lagi ramai. Yang termudanya 26 28 kan. So secara keseluruhannya memang kita lihat bahawa calon daripada Pakatan Harapan, sama ada Amanah, DAP dan juga PKR tu memang kita lihat kebanyakannya agak setara lah. Maknanya dia menggambarkan juga pengundi, demografi pengundi kita di kalangan pengundi muda. Dan saya rasa ini satu perkara yang sangat kita agak terkehadapan dalam hal ini. Kita mendahului dan kita harap ini memberikan satu harapan yang baik lah, dan kesan yang terbaik kepada itu. Jadi sebelum kita berakhir, Ustaz, kita tak nak sentuh langsung pasal pengaruh PN ni, Ustaz, ya? Tak ada lah.
Tapi kita tak mau bicara tentang mereka sangat kerana saya ingat tumpuan kali ini memang dua parti PH dan juga PN, pertempuran yang besar. Kalau ada pun beberapa kerusi yang mungkin boleh dipengaruhi oleh Perikatan Nasional kerana pengaruh Muhyiddin di Pagoh dan seumpamanya, ataupun kalau ada di Mersing satu lagi. Mersing dan Bersatu kalau ada cubaan untuk mencolek ataupun Bersatu ke bersama? bersama. Bersama. Kalau ada pun cubaan bersama Ya. untuk mendapatkan beberapa kursi, ini percubaan mereka yang pertama lah. Tetapi kalau tidak ada pun dia mungkin boleh juga menggugat sebenarnya. Tidak boleh dipandang ringan. Tak boleh dipandang ringan. Jadi kita tak boleh ketepikan juga pengaruh parti bersama yang akan mencuba nasibnya kali pertama kali ini. Kerana mungkin sebahagian daripada apa yang mereka nak raih itu adalah daripada kalangan pengundi Pakatan Harapan. Dan dalam masa yang sama kita juga harap dia menjadi titik mula lah kepada demokrasi kita yang pergi kepada yang lebih matang lah. Betul. Kita tak bicara dah tentang memukkan tentang perkauman, memukkan tentang mempertikaikan keislaman orang, Islam terancam, Melayu terpinggir. Saingan ni dah habis dah. Itu zaman kali ni kita cerita tentang kestabilan, kita cerita tentang kemajuan, kita cerita macam mana kita nak pergi lebih ke depan lah. Betul. Harapan Ustaz kepada pengundi di Johor kali ini? Ya, saya rasa laksanakan tugas, dan tugas ini akan datang 5 tahun sekali, dengan kita memilih untuk kali ini adalah orang yang bukan sekadar berbicara tentang Johor, tapi dia adalah membawa wajah Malaysia sepenuhnya. Jadi saya rasa, dan setakat sekarang ni tak ada siapa boleh kata dengan dia ada kelemahan kerana dia adalah manusia, tapi lebih banyak benda yang kita perlu tumpang dia daripada kita menampung kekhilafan dia ataupun kesalahan dia. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim berada bersama-sama dengan kita dalam Pakatan Harapan. Jadi saya rasa, tapi Ustaz, sebelum nak kita kata kepada pengundi ini untuk memilih yang terbaik, yang boleh memberikan tawaran kepada kestabilan negara, ke ekonomi yang lebih baik, kemakmuran dan sejahtera, sebelum sampai ke peringkat tu, pengundi ni yang paling penting sekali, dia mesti keluar mengundi. Dia mesti keluar mengundi. Menunaikan hak. Hak itu adalah memiliki. Kita memiliki hak itu, dan perlu kita berikan hak itu kepada yang berhak. Kita jangan kita kata biarkan ataupun kita abaikan. Biar orang politik dah bincang. Jangan. Kita abaikan hak kita ni dan serahkan sepenuhnya kepada mereka yang hanya keluar mengundi. Sebab kita ada satu undi kita itu boleh mencorak macam mana kestabilan itu dibentuk. Jadi kita boleh bersetuju saya, maknanya kita kata kepada bangsa Johor, kepada bangsa Johor, keluarlah mengundi dan tunaikan hak anda untuk menentukan kepimpinan kerajaan negeri Johor dan menentukan wakil rakyat yang akan mewakili saudara dan saudari semua di negeri Johor ini. Terima kasih kepada Ustaz Rizwan Abu Bakar di atas perkongsian yang begitu panjang dan menarik. InsyaAllah kita akan berbicara lagi di masa-masa yang akan datang. Tak tahulah, mungkin lepas ni kita ulas pasca pilihan raya pula lah kot. Sebab Negeri Sembilan dah lagi. Negeri Sembilan, dan sebab kita lepas ni kita nak sama-sama turun ke Johor untuk bersama-sama memberikan sokongan dan juga dokongan kepada parti yang ditandingi, iaitulah Pakatan Harapan, insyaAllah. Bersiaran untuk episod yang ke-12. Terima kasih kepada saudara dan saudari pendengar sekalian. Sehingga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani.